Hai, selamat pagi semua. Kita dalam segmen santai je. Okey, pagi ni kita berada seperti biasa berada um, di dunia RC Auto City. Okey. Hari ni ramai cuti-cuti ni yang datang melawat, ada ingin test drive. Biasalah hari cuti ni kereta di workshop agak kurang lah. Baru belum lagi buka kedai lagi. Pagi ni kan dia orang buka dalam pukul 10 baru buka. Bas kita ni akan ke Pahang dan juga Ipoh. Ya, Pahang Ipoh, Kuantan dan Ipoh. Kuantan dan Ipoh apa? Merah akan ke Ipoh, hitam keemasan akan ke Kuantan. Ini dia. Kita punya pasport kita macam mana? Kita punya kedai minyak dan padang lagut kita. Alam haiwan masih direhatkan lagi ya. Sebab kita nak mengenal pasti masih mencari idea untuk penceritaan alam haiwan, dan kita nak menjemput haiwan-haiwan baru dalam kita punya wawancara. Jadi itu yang tengah mencari haiwan baru tu. Dekat market harga boleh tahan juga, mahal tu haiwan pun. Tapi haiwan lebih kurang sama yang sedia ada. Nak cari lama mahal. Lama rusa, musang musang berbulu ayam, mana kita tahu ni. Dunia RC kita akan buat pembaharuan. Mungkin kita akan buat podcast balik. Kita buat podcast balik lah kan. Hari tu dia nampak dia apa ni, untuk kita punya tak ada idea lah cakap macam bisnes punya business part. Kita nak masukkan car wash, yang itu, tapi macam suntuk sangat lah kawasan dia kita dah guna hampir keseluruhan. Jadi untuk buat car wash tu tak jadilah. Kita sekarang lebih utamakan perniagaan yang sedia ada. Mungkin kita akan upgrade lain lah. Mungkin sampai satu masa nanti kita akan rechange. Ni kita punya semalam kita dah buat checklist untuk dunia RC punya struktur perniagaan.
kita akan buat buat retachment tu pembuangan kan. Dia lebih kepada perstrukturan semula. Kita akan yang mana yang perniagaan yang tidak berdaya saing akan mengalami kerugian yang tu kita akan buat rebrand balik dan kita akan buat perstrukturan semula lah. Management dia ada dua cara je. Kalau kita bila mengalami krisis, kita ada dua cara je. Kita boleh sama ada kita buat perstrukturan semula ataupun kita akan mengecilkan saiz bisnes lah. Maknanya berbisnes yang tidak menguntungkan, kita akan buat penutupan lah kan. Tapi pada sekarang ni keadaan dengan ekonomi sekarang ni, pekerjaan itu satu keperluan. Kita cuba bertahan lah dengan apa yang ada. Kita cuba observe segala kerugian itu. Kita rechange dalam bentuk lain lah. Mungkin kita akan return back for government dalam bentuk servis ke. Kita akan bagi extra servis, atau kita akan bagi kaedah-kaedah lain lah. Itu akan kita fikirkan. Okey, sekian saja untuk pagi ni.